Matematik tahun 3, muka surat 58. Soalan 1. Warnakan kuning untuk nombor bercampur. Warnakan merah untuk pecahan tak wajar. Jadi, jom kita warnakan nombor bercampur dulu, warna kuning. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini, dan yang ini. Jadi, ini semua adalah nombor bercampur, di mana dianya ada 3. Ada yang besar, yang atas dan yang bawah. Ada 3. Okey, ada 3 bahagian. Ini adalah nombor bercampur. Ada 3 bahagian. Kalau warna merah pula, pecahan tak wajar. Jadi pecahan tak wajar adalah yang ini. Jadi untuk pecahan tak wajar ni, yang cikgu warnakan warna merah ni, so pelajar boleh tengok dekat sini, nombor yang atas lebih besar daripada nombor yang bawah. Perasan tak? Yang ini lebih besar daripada nombor yang bawah. Lebih besar daripada nombor yang bawah. Jadi ini adalah pecahan tak wajar. Nombor yang atas lebih besar daripada nombor yang bawah. Soalan kedua. Lorekkan pecahan rajah bagi mewakili nombor bercampur dan pecahan tak wajar yang diberikan. Soalan A. 1/3/4. 1. Yang ini kita warnakan keseluruhan. 3. 1, 1, 2, 3. 3/4 ni ada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Mudah je kan? Soalan B. 5/3. Jadi kita kena warnakan 5 bahagian. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5 bahagian. 5/3. 1, 2, 3. 3 bahagian. Setiap ni ada 3 bahagian. Soalan C. 2, 1/6. 2 yang besar. Yang ini 1. Yang ini 1. 2 yang besar. 1/6. Kita kena warnakan 1 saja. 1, 6 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soalan D. 7/2. Jadi kita kena warnakan 7 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bahagian yang kita warnakan, yang kita lorekkan. Dan setiap ni ada 2 bahagian. 1, 2. Ini 1, 2. Ini 1, 2. Ini juga 1, 2. Jadi 7 yang kita lorekkan, setiap ni ada 2 bahagian. 1, 2. Jadi ini adalah jawapannya. Cikgu harap pelajar boleh faham.